Ada rasa yang tak pernah jemu, ada aroma yang sentiasa dirindu. Assalamualaikum semua. Hari ini Abang nak berkongsi sebuah hidangan ringkas. Namun maknanya cukup besar Banyak dia bagi punya ni kami kan, cili sekeluarga. dia. Sambal kentang tempe, lauk yang ringkas tapi mampu membangkitkan selera yang sedang tidur. Kita mulakan dengan 5 biji kentang dipotong baji dan lihatlah warnanya yang bertukar keemasan saat digoreng. Begitu juga dengan tempe, kita hiris mempanjang bak jejari, digoreng garing untuk tekstur yang sempurna. Tempe bukan sekadar pelengkap hidangan, malah ia adalah superfoods tradisional yang kaya dengan pelbagai khasiat untuk kesihatan tubuh badan. Tempe mengandungi sekitar 18 hingga 20 gram protein bagi setiap 100 gram, menjadikannya pengganti daging yang sangat baik untuk pembinaan otot dan rasa kenyang yang lama. Rahsia kesedapannya terletak pada jiwa sambalnya. 2 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih dan 15 tangkai cili kering yang telah dihaluskan kita tumis di dalam minyak panas. Biarkan ia menari-nari sehingga harumnya menusuk kalbu, sehingga pecah minyak dan warnanya berubah menjadi merah pekat yang menggoda. Di fasa ini, kesabaran adalah kunci. Biar api kecil berbicara, biar rasa bersatu dengan sempurna. Masukkan 3 sudu gula dan sesudu garam sebagai pengimbang rasa, manis dan masin yang saling melengkapi. Kemudian kita masukkan lebih kurang 2 keping asam keping ataupun perahan air asam jawa. Apabila sambal sudah sedia, kita satukan kembali kentang dan tempe yang telah digoreng tadi. Gaul rata biar setiap celahan diseliputi sambal yang meriah. Menu ni bukan sekadar menu harian. Menjelang Ramadan yang mulia, inilah wera di meja sahur. Ia tahan lama setia menanti di dalam bekas. Jika suatu pagi kita terlewat bangun dan waktu imsak semakin menghampiri, jangan panik. Cukup sekadar sesendok sambal ini dan sebiji telur mata. Nikmat sahurnya sudah tidak terkata. Selamat mencuba dan semoga setiap suapan membawa keberkatan. Terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Banyak dia punya ni kan, Assalamualaikum dan cili dia. salam Ramadan.